Okay, susuk laki ke perempuan banyak? Ha. Kalau zaman dulu memang perempuan ramai. Ha. Oh, zaman sekarang laki. Zaman sekarang laki ramai. Laki apa? Laki ramai. Laki ramai susuk. Ada yang dia pakai untuk dia nak orang takut dengan dia. Takut? Kalau dia cakap apa-apa, orang akan ikut dia. Oh ya? Jadi orang-orang yang berkuasa lah. Dia dah ada kuasa tapi dia tengok orang tak takut, dia nak bagi orang lagi takut. Oh, dia pakai nak bagi orang lagi takut? Ambil ayat tak? Baik. Baik. Tu kan? dia ambil. Hui. Jadi untuk kuasa. Faham? Dia nak dapatkan job, dia nak bagi orang ikut dia, orang dengar cakap dia. Kan dia ada point tau. Ada point lah. Maksudnya di sini untuk apa? Di sini untuk apa? Dia ada point-point dia. Kalau ada tak untuk lelaki untuk bagi lelaki suka kat dia? Yang nak bagi lelaki suka kat dia? Ada. Mesti ada kan? Memang ada. Sebab sekarang ni kita tahu benda Sebenarnya memang ramai Safan. Saya pun terkejut sebab ada pesakit tu yang pakai susuk tu, dia datang dekat saya, badan kemah tau. Badan kemah, handsome, elok, cara cakap elok. Tapi point susuk yang dia pakai Oh, Ustaz boleh tahu pula dia point dia apa dia? Oh, ni susuk pakai untuk apa? Susuk pakai untuk apa Ustaz tahu? Kalau dulunya orang lelaki ni dia akan pakai di bahagian sendi-sendi untuk kebai, nak lawan, nak fighter kan. Untuk parang tak boleh masuk, gangster dan sebagainya lah. Jadi dia ni pakai kat buntut. Okay, saya relate tu. Lepas tu kat mana lagi? Dia pakai dekat bahagian kemaluan lah. Pelik je kok. Buntut pakai, kemaluan pun pakai. Macam mana ni Safan? Macam mana ni? Tak apalah, saya relate lagi. Okay, lepas tu dia ada dipakai di mulut lah. Di bahagian mulut. Makna kata Kemaluan. makna kata dia pakai tu untuk dia nak dapatkan pasangan lah. Dan saya tanya dia dapat tak pasangan? Dia kata dapat. Berapa orang? Dalam 3-4 orang lah. 3-4 orang? Saya kata pasangan tu lagi perempuan? Saya tanya dia ada tak gambar-gambar mereka ke kan? Sebab dia kena cerita kat saya. Dia nak buang kan. Jadi dia tunjuk lah. Dia tunjuk gambar. Saya tengok, oish, dia laki, pasangan laki. Apa cerita ni kan? Dan dia pula, saya pelik, dia pakai di buntut, dia pakai juga di depan. Sebelum ni pun ada juga yang pondan yang pakai di belakang saya, depan tak pakai. Oh, di buntut pakai, depan pun pakai. Depan pakai. Jadi dia ni, dia gersang dia lain macam tau. Gersang dia lain macam. Okey, saya tanya dia. Saya tanya dia, pakai dekat mana dulu yang membuah mula? Dia kata dia pakai dekat mulut. Okay, dia pakai kat mulut. Cerita dia sebenarnya sedih ada, tak sedih pun ada, pelik pun ada. Dia ni asalnya dia punya pasangan sebenarnya wanita, perempuan, mula-mula dulu. Jadi ditinggalkan. Marco dia ni tak suka dengar cakap, ketegak. Jadi dia jatuh cinta sungguh-sungguh kat Marco dia tu. Dia dah bagi duit, dia bela apa semua kan. Dah sayang habis dia sayang habis-habisan. Dah mati-mati ni. Mati-mati habis lah. Tapi awet dia? Jadi awet dia ni ketegak. Ketegak ni bahasa utara lah. Ketegak apa tahu dia? Kalau bahasa degil. Degil. Tegak Degil kan. Jadi bila Marco dia ketegak, degil, dan dia itiak lah macam-macam. Maksudnya tetap ketegak. Dia dah pakai macam-macam minyak lah apa semua dia pakai. Tak jadi jugalah, ketegak juga. Jadi akhirnya dia pakai susuk. Untuk perempuan lah sepatutnya. Untuk perempuan. Bila dia pakai susuk permulaan adalah di mulut. Di bahagian mulut untuk nak bagi dengar cakap. Dia pakai tu nak bagi awet dia dengar cakap je. Okay, bila dia pakai di mulut, dia pakai tu lepas dalam seminggu tu memang ada perubahan dia cakap. Dia pakai susuk emas. Dia pakai susuk emas kan. Ada perubahan, Marco dia dengar cakap dia, ikut dia, seronok lah. Sampai satu ketika benda tu berlaku dekat lelaki. Maksudnya lelaki yang lembut tau. Lelaki yang lembut pun suka dekat dia. Maksudnya dia cakap tu lelaki suka. Lelaki suka dekat dia. Lelaki tu bila dia suka dekat dia, dan lelaki tu pelan-pelan ejah dia. Dia cerita. Ejah dia. Jadi dia pada mulanya dia memang tak mau, tak suka lah lelaki kan. Takkan lelaki sama lelaki. Dia cerita lah kat saya, dia luah lah. Dia luah kat saya, dia cerita apa semua kan. Jadi selepas dia, lelaki tu pandai ambil hati dia, pujuk dia, layan dia,
Mula-mula dia kata lelaki tu tak tunjuk macam lembut, macam member, tapi kasih sayang, diberi apa semua kan. Lama-lama dia jatuh cinta. Dia pun pelik kenapa dia jatuh cinta kat lelaki tu. Tu permainan susuk sebenarnya. Permainan susuk. Permainan susuk tu jahat tau.